Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Idina Isyira binti Muhammad Khairi. Saya Form 2 dari SMK Perempuan Metodis Kelang. Nama saya Idina Zulaika. Saya dari Sekolah Menengah Perempuan Bukit Kuda. Daging korban sunat diagihkan kepada A. Orang kaya saja, B. Fakir dan miskin, C. Kanak-kanak saja, atau D. Pelancong asing saja. B. Okay, betul. 1-0. Okay. Soalan nombor 2. Apakah hikmah ibadah korban? A. Menunjuk kekayaan, B. Membazir makanan, C. Memupuk sikap tolong-menolong, atau D. menambah pengusahaan. C. Okay, betul. Satu sama. Baik. Soalan ketiga. Bilakah ibadah korban boleh dilakukan? A. Selepas solat Hari Raya Adha, B. Sebelum azan subuh, C. Pada malam Aidilfitri, atau D. Selepas solat Jumaat saja. A. Selepas solat Hari Raya Adha. Betul. Okay, 2-1. Okay, soalan nombor 4. Apakah pengajaran utama daripada kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS? Okay. A. Sikap malas berusaha. Okay. B. Kepentingan kekayaan. C. Ketaatan dan pengorbanan kepada Allah, atau D. Keberanian dalam peperangan. C. Okay, betul. Sama. Okay. Soalan terakhir siapa laju dengan betul dia menang. Okay, antara berikut yang manakah haiwan yang sah untuk korban? A. Ayam, B. Itik, C. Kambing, D. Anak. C. C betul. Ya, aduh. Terima kasih. Ucapan. Ucapan untuk Hari Raya Aidilkorban. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Terima kasih.